Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersua bersama saya Alif Ashraf Sadi, wartawan untuk Putar Putar TV sekali lagi. Dan macam biasa saya ingat anda untuk like kita di Facebook fanpage Putar Putar Space DOT Space ataupun boleh lawan kita di website iaitu putarputar.com, dan last but not least di YouTube kita youtube.com/putarputar TV. Okey, saya nak bergerak sikit ni. Saya dah macam kepanasan, jadi kepanasan ni. Tahu apa yang berlaku selepas ni? Sebab saya ada terima satu soalan daripada para pelajar, di mana ada yang kata Cik Alif, dia tanya, Cik Alif, saya ni belajar bersungguh-sungguh tapi tak berjaya. So apa masalah saya sebenarnya? Adakah masalah saya dipandukan oleh kaedah penomoran ataupun tarikhil lahir saya seperti yang biasa diajar oleh pakar metafizik ataupun diri sendiri? So saya akan tanya soalan itu dulu sebelum ke next topic. Alright. Dan sekali lagi bersama saya, lain tak bukan Sifu Siddiq. Apa khabar Sifu? Sifu berdiri dari tadi pada episod pertama. Alright. Tak ada masalah. Okey, mungkin dijawab soalan saya dulu pasal ada pelajar ataupun mungkin yang dewasa juga, dia berpandukan pada tarikhil lahir tak berjaya juga. Adakah disebabkan oleh penomoran tu ataupun dia attitude? Yang pertama sekali, kita kena faham, apabila Allah Ta'ala meletakkan diri kita sebagai hamba-Nya, maknanya dia sudah beri kita satu bentuk kapasiti yang besar. Maknanya kalau dia gagal lagi, yang pertamanya adalah silap dari segi bidang yang sesuai. Cuba anda perhatikan, banyak selebriti-selebriti, contohnya Chef Wan, kita ambil contoh. Dia dulu belajar dari bidang perbankan dan akaun, and the last jadi Chef Wan, nombor 1 dalam dunia. Cuba kita tengok dari segi numbers, dia 16 digit. Rupa-rupanya dari segi dalamannya adalah bidang industri makanan. Tak kisahlah dia bekerja dalam bidang apa dalam industri makanan, dia kena pilih yang the best. Contohnya, anda berusaha banyak kali dah tapi asyik gagal. Jangan salah diri. Mungkin anda belum jumpa apa yang sepatutnya awak terima. Yang pertama sekali, setengah orang tu mengajar tarikhil lahir itu dah bersepah-sepah banyaknya. Tapi anda duduk di takut sama lagi. Yang pertamanya adalah pola bidang 3 digit tadi tidak tepat. Yang keduanya, kita tidak faham cara kerja untuk masuk bidang tersebut. Yang ketiganya, konsisten kita buat kerja. Kalau kita buat kerja secara kecil tapi profesional, hasil juga profesional. Alright. Contohnya awak buat bisnes berkaitan dengan pola bidang yang berkaitan dengan 742. 742 ni bidang media sosial. Anda buka page perniagaan sampai 7 page. Khidmat dan bentuk trading melibatkan media sosial. Kalau ada 7 page, satu page menjana pendapatan 2,000, maknanya anda dapat 14,000. Jadi masalah ini adalah anda tidak faham pola anda di mana, cara kerja di mana, dan macam mana anda nak memula daripada kosong. Jangan salah pada diri sendiri. Maknanya anda sangat-sangat hebat sebenarnya. Penyelesaian adalah belajar secara proper di dalam numbers supaya bidang yang awak masuk tu adalah tepat. Itu sahaja. So kita terus pada yang ni. Perniagaan lah. Kan perniagaan ini berbentuk partnership. Berdua, bertiga, berempat. Orang cakap lagi banyak orang tak berjaya, lagi banyak kepala. Dua orang lagi bagus. So mungkin kita contoh. Saya ada kawan tarikhil lahir dia 23 Julai 84. 23 bulan Julai 87. Saya 84. Satu lagi partner dia berapa ya? Mungkin juru kamera tahu apa tarikhil lahir partner dia? 15-12 1989. Bagus juru kamera tahu tarikhil lahir dia. Adakah anda punya syarikat ni? Sekarang ni timbul macam-macam apabila berlaku partnership business. Ada yang buat lagi duit, buat lagi projek, macam-macam. Kita tak boleh nak salahkan dia. Yang kita kena patut tahu adalah potensi orang tu sama ada nak tipu kita ataupun kita membiarkan diri kita ditipu. Sekurang-kurangnya ada ilmu numbers, anda boleh faham setakat mana diri dia untuk berlaku adil pada diri sendiri. Yang pertamanya, daripada nombor ni kita boleh tahu dia boleh masuk bidang apa. Tetapi apabila berlaku partnership, kita kena match sekali lagi supaya bidang yang bisnes kita buat bersama dia tadi adalah bidang yang sesuai.
Contohnya macam ini. Kita ambil 4 digit yang teratas. Jadi 5, 7, 1, 3. Dekat bawah ni jadi 6, 3, 1, 8. Saya dah pandai. Okay. Jadi sekarang ni kita ambil 2 ni, kita plus. Oh, okey. Okey. 3 campur 8 jadi 2. 1 campur 1 jadi 2. 7 campur 3 jadi 1. 5 campur 6 jadi Plus 2. Okey. 2, 1, 2, 2. Jadi kita expandkan potensi bidang bisnes bersama. Okey. Okey. 3, 4, 7, 6, 3, 4, 5, 9. Okey, 2, 1, 3. Oh, macam yang sebelum episod pertama. Okey. Alright. Jadi sekarang ni kita kena tahu apabila saya dengan partner saya buat bisnes, okey, maknanya kita adalah pemilik bersama. Okey. Jadi proses untuk mencari pola bisnes yang sesuai tadi, kita kena buat penambahan. Okey. Okey. Jadi sekarang ni 213 ni bidang yang berkaitan dengan speaker. Okey. Bercakap. Maksud kedua-duanya boleh buat tak? Ya. Oh, okey. Sebabnya gabungan. Alright. Yang kini adalah 224. Okey, khidmat berbentuk ilmu. Okey, 663 ni bentuk investment ataupun okey, broker ataupun ejen atau saing. Investment nak tanya. Okey, dan 7 ni adalah bentuk okey, networking, bisnes berbentuk networking. Okey. Dan kat sini dah bentuk bisnes yang berkaitan dengan kesihatan dan consultation. Okey, apa saja bentuk-bentuk yang pharmaceutical, okey, persiapan untuk hospital, semua boleh buat. Oh, okey. Dan okey, mereka boleh membekalkan alat-alat kesihatan. Okey. Dan dekat sini pula okey, dia berkelebihan dari bentuk bidang telekomunikasi. Maksudnya kalau you nak bina dari segi broadband ke, Unify ke, semua boleh. Okey. Jadi ambil potensi bersama dahulu dan kita list kepada syarikat yang kita berdua tadi dan kita bina bersama. Itu saja. Okey, sebelum saya nak stop kejap, saya tanya kenapa ni tengok nombor ni pola dia berulang 2 kali, ada maksud ke? Okey, maksud dia adalah potensial keutamaan bisnes adalah communication. Oh, Maknanya kalau terjadinya gandaan kepada pola yang sama, kelebihan kepada syarikat dia adalah bentuk communication ataupun bidang-bidang yang melibatkan consultation. Consultation. Jadi anda boleh letakkan keutamaan kepada pola yang tersebut. Yang kedua, yang ketiga menjadi sokongan kepada akungan kepada bisnes. Okey. okey. Okey, so saya rasa ni untuk perniagaan ni mungkin ini saja ada nombor ya. Okey. Tapi saya nak tanya ni macam-macam pasal perniagaan sebab masalah orang Malaysia ni terus adalah macam nak memasarkan perniagaan, bisnes tak sesuai, tak kena. Jadi mungkin saya akan tanya lepas ni di episod yang ketiga. Jadi kita akan berhenti untuk solat sebentar. Kita jumpa lagi. Terima kasih.